Bang, TBA saya PTP tamat tempoh. Saya kena halau daripada kaunter PTP. Apa saya nak buat? Okey, kembali ke channel awalnya Jentera Perang. Abang pergi berjuang dulu sayang. Sebelum tu jangan lupa subscribe channel saya. Dalam masa yang sama pula, okey, jangan lupa follow saya punya Shopee saya Awalanan dan Facebook saya. Okay, saya harap video yang saya akan berikan ni bermanfaat untuk anda semua. Dan hari ni video tentang video fakta. Video fakta. Okey, video fakta tentang apa Awalanan? Okey, video fakta kali ni, okey, kita nak bercerita tentang kena halau daripada PTP sebabkan TBA dah tamat tempoh. Okey, benda ni jarang berlaku, tapi sekiranya lah berlaku, anda dikendaki beri kerjasama pada pihak PTP. Okey, masuk halau kat sini. Kalau anda dah pernah masuk PTP ataupun masuk kat port, masa anda nak export tu, anda akan masuk kat pintu utama tau. Dia akan check, lepas tu dia akan pengesahan apa semua maklumat. Sekiranya ada permasalahan yang dimasukkan halau tu, anda kena beredar daripada kaunter tu pergi ke tempat operation yang kedua, maksudnya center. Center dia tempat KL Lapas Scan PTP ke yang port. Okey, tempat kaunter kedua lah. Okey, untuk dibuat check dalam masa yang sama, untuk dibuat pengesahan anda punya maklumat semula. Sebab kat situ bila anda tunggu tu kadang-kadang memang dah lama, tambah lagi dia nak check lagi bertambah lama. Jadi diminta anda untuk pergi ke kaunter seterusnya. Okey, tak kisahlah baik baik anda punya TBA mati atau anda ada permasalahan tentang kontena anda, kalau dia ada bagi arahan, sila follow. Dan sekiranya anda tak tahu, sekiranya anda tak tahu, saya harap video ni bermanfaat. Sekiranya anda tak tahu, anda parking dulu tempat yang anda tahu tu. Okey, anda pergi dekat kaunter, anda tanya pihak kaunter macam mana. Contohnya, okey, macam saya, benda ni tak pernah terjadi tau sepanjang bawa lori tu. Tapi benda ni, okey guys, saya masukkan iklan dashcam saya sekejap. Yang mana nak dapatkan kamera Rockcam S3 ini, boleh klik link di atas atau di bawah sekarang. Kamera dashcam bukan lagi satu kendak, tapi satu keperluan, satu kenderaan, satu kamera dashcam Rockcam S3. Dapatkan sekarang, harga sangat-sangat mampu milik. Guys, ada kemanya lah kalau terjadi pada anda. Macam ni, saya dah export. Lepas tu dalam masa sama saya punya TBA saya tamat tempoh. Terkejut juga saya. Dia macam ni nampak TBA expired. TBA expired. Benda ni jarang berlaku, tapi sekiranya terjadi, jadikan benda ni sebagai panduan. Jadi pergi kat kaunter, parking dulu dalam masa yang sama, ambil gambar siap-siap, ambil gambar kontena, ambil gambar seal, in case kalau dia nak tengok, tunjuk. Jadi dalam masa yang sama, saya pun pergi kaunter, saya minta dicek apa. Bila dia check, bila dia check, memang dia kata ni expired. Jadi kena buat balik semua dalam masa yang sama. Lepas tu dia ada cakap batasannya. Kadang-kadang benda ni apa masalah lagi, kadang-kadang maklumat tentang order tu kadang-kadang tersilap. Itu pun jadi punca juga. Kadang-kadang TBA boleh tamat tempoh, TBA tak dapat baca apa semua kan. Itu pun satu punca juga. Jadi perkara ni anda tak boleh ambil sambil lewa lah. Kalau tak, anda sambil lewa, anda kontena anda tu tak akan dapat export. Jadi apa-apa hal, kalau misalnya kalau TV anda
bermasalah, okey, jadi anda rujuk balik kontrol anda call atau WhatsApp, tapi nak senang call kan, call direct call, takut kontrol busy ke apa semua. Jadi cakap kontrol ni operation PTP port minta TVA baru. Saya beritahu untuk TVA ni lain port lain ada setengah port tak pakai TVA. Ada setengah port dia pakai TVA. Okey, TVA tu yang saya masukkan kat situ. Contohnya TVA. Okey. Setiap port berbeza ada setengah port dia tak ada TVA, ada setengah port dia ada TVA. Okey. Ni TVA nya, ni TVA lama dan ini TVA baru. Okey. TVA baru. Ni anda nak kena cakna lah dengan pihak operasi PTT, hubungkan dengan dia. Kalau dia kata bang ni kena buat baru, atau dia kata bang dalam maklumat ni ada yang salah ni kan. Contohnya dokumen penghantaran ke ada masalah apa semua, nanti pun awak dah dapat tahu, dia kata okey contohnya dokumen nama syarikat ni salah ni bang, yang abang tarik ni. Jadi minta kontrol betulkan, barulah dapat tiket anda, barulah dapat keluar. Lepas tu anda pergi kat slot yang telah ditetapkan. Saya harap video ni bermanfaat untuk anda semua. Yang baru nak bercimpung dalam dunia kontena, video ni sangat-sangat bermanfaat untuk anda. Yang mana dalam masa sama, yang mana nak ulang kaji balik tiba dalam meninggalkan dunia kontena, boleh dua boleh subscribe YouTube channel saya Awalanai. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng. Dalam masa yang sama, dari saya Awalanai, jadi perang apa pun di luar dunia saya. Dan anda semua, Assalamualaikum.